Video yang korang tengah tengok sekarang ialah film style dari Vivo X300 Ultra. Yang mana aku tak ada color grade langsung, aku hanya sekali tekan je dan macam ni lah hasil gambaran dia. Hai semua, aku Bos Fahmi. So, sekarang di tangan aku ada Vivo X300 Ultra yang datang dengan extended lens dia yang up to 400mm. Tapi sebenarnya bukan ini sangatlah yang aku nak highlight, okay? So, aku letak dia ke tepi dulu. Macam kita tahu, X100 Pro, X200 Pro yang mana masuk official ke Malaysia, semasa kamera orang banyak fokuskan kepada fotografi. Tapi berbeza dengan X300 Ultra kali ni, yang mana semasa aku dapat brief daripada Vivo, handphone ni sebenarnya, okay, gambar dia dah cantik, tapi dia dah upgrade gila-gila dekat bahagian video. Video yang korang tengok di awal-awal tadi ialah film simulation yang ada dekat kamera Vivo X300 Ultra. Semasa aku try, aku macam, wow, what? Jadi dia ada dua mode, iaitu film style dan juga film look. Kita cakap pasal film style. Film style ni dia lock terus ke widescreen 2.4/1, yang mana aspect ratio ni ialah standard industri perfilman lah. Dan dia akan bagi black bar atas bawah standard. Kau nak cinematic, kau letak black bar kan. Jadi kalau kau orang perasan dekat hasil video dia agak kehijauan, greenish. Ada efek film grain yang kalau korang perasan dia ada bintik-bintik halus tu. Ada orang cakap, "Ai bang, hasil video pecah." Tak, itu film grain. And then ada dia apply juga film halation, yang mana subjek yang terang tu dia macam bercahaya sedikit tau. Dia macam shiny. Aku tak tahu bahasa fotografi dia macam mana, tapi itu yang aku nampak. Dan certain situation dia ada vignetting dia sendiri. Dia ada macam hitam dekat atas, kiri, kanan, bawah kan. Semasa aku record semua video ni, semua auto. Kau tak perlu nak adjust apa-apa pun. Gambar ni memang terhasil sendiri daripada film style tu. Dia sangat-sangat low effort untuk kita yang tak reti nak color grading macam gini. Dan memudahkanlah untuk orang awam nak record video yang memang cinematic. Kalau kau tengok pergerakan subjek macam orang tengah berlari, orang tengah main basikal ni, subjek tu nampak natural kan? Sebab dia dah apply juga motion blur simulation. Jadi tak nampak macam kaku lah pergerakan dia. Oh, lupa nak cakap, dia memang dah set dekat 24 fps untuk hasilkan cinematic effect tu sendiri. So aku tengok di saat handphone lain still banyak fokus dekat hasil kamera, hasil gambar lah terutamanya Vivo dah step up the game, dia fokus pada hasil video pula. Dan efek film style tu sendiri pun dah cukup buatkan X300 Ultra ni, aku rasa ada pada kelas dia tersendiri. Another one is film look. Aku tak try sangat pada film look sebab aku terleka dengan film style, tapi dia lebih fleksibel dengan aspect ratio 16:9. Kau boleh record 4K 60fps, tapi boleh dapat warna yang agak cinematic juga. Jadi vlog kau akan jadi lagi smooth lah. Sebab kalau film style dia agak tight sikit lah, dia memanjang kan. Okay, itu part film mode. Sekarang kita technical sikit lagi, ialah pasal kemampuan video dia. Untuk someone yang suka color grading, aku rasa ni heaven juga. Sebab dia boleh record 4K 120fps, 10-bit lock, dan semua setting tadi boleh record hingga 85mm, iaitu maximum optical zoom dia. Jadi dia ada 3 lens kat sini, iaitu 14mm, 35mm dan juga 85mm. Dan semua lens ni boleh record 4K 120fps lock mode. So apa yang menarik untuk color graders kat luar sana, sebabkan dia 10-bit lock, jadi dia simpan data lagi banyak lah. Dia simpan lebih 1 bilion warna. Aku bukanlah seorang color graders, aku still belajar juga. So untuk orang yang faham, tahulah apa maksud daripada setting-setting tu semua kan. Dan menariknya, korang boleh masukkan LUT favorite korang dekat dalam phone ni dan dia akan jadi preview lah dekat situ. Phone yang aku pegang ni warna dia green, dia ada dual tone. Dan kalau korang beli dengan photography kit dia, korang akan dapat satu casing yang korang boleh pasang. Casing ni bentuk memang macam ni sebab korang nak pasang lens extender tu, and then pasanglah dia punya imaging grip tu. Dekat imaging grip ni korang boleh record, adjust exposure dan sebagainya, dan korang pasanglah dia punya lens extender. Ada dekat aku ni extender kit yang paling tinggi lah, 400mm. Jadi kalau korang tengok video ni, aku memang di hujung daripada tasik titi wangsa tau, tapi aku boleh zoom secara clear. Sebab apa? Dia optical, the real punya zoom, optical quality. Aku boleh nampak dekat jauh tu apa yang diorang buat. Aku boleh nampak ada siapa dengan clear. Dan kalau korang tengok footage ni memang cukup stable, tak banyak shaky sangat, tak terlalu goyang sangat. Tapi jangan risau, kalau 400mm terlalu jauh, dia ada sediakan juga yang 200mm optical. So kalau korang zoomkan ke 300, itu dah digital lah. So dia ada dua jenis, 200mm optical
400mm optical. Ini bahagian dia punya promote. Okay, so dekat sini segala setting yang korang nak buat ada. Okay, sama ada nak shoot in log ataupun rec 009 boleh juga. And then korang tekan display ni untuk hilangkan segala parameter tu. And then dia ada 3 focal length, 14, 35 dan 85 optical. Jadi kat sini korang boleh tengoklah waveform, histogram dan sebagainya untuk korang setting sendiri ikut mana yang korang nak. Kan aku bagi tahu tadi, kalau korang nak adjust exposure, korang just perlu slide dekat atas ni, dekat grip dia. See? Gila. Nampak macam dekat, tapi dengan guna lens extender kit ni, korang pun boleh shoot log juga. Nampak? 400mm, 800, ini dah masuk digital lah So kita akan shoot dekat 400mm. Tapi bilik aku ni dekat, so memang tak nampak apa-apa lah kat sini kan. Tapi ya, korang boleh shoot log. Dan korang pilih lah berapa FPS. Nak record berapa? 120 FPS boleh, 4K 120, 10 bit color. Wow, power. And then bila kita cakap pasal foto pula, so phone ni dia ada 200 megapiksel, yang mana telefoto dia support 200 megapiksel tu. Dan paling gila lagi, dia ada gimbal grade OIS 3. Maksudnya kalau kau buka 85mm dia buat 200 megapiksel, dia still stable nak pegang even pada satu tangan. So inilah beberapa gambar yang aku ambil menggunakan Vivo X300 Ultra ni. Sejujurnya pada phone ni aku lebih enjoy pada video dia lagi. Kalau kita cakap pasal gambar, pesaing dia siapa? Oppo Find X9 Ultra, yang tu dia ada 10 kali optical zoom. So memang bersaing sengit dengan geng-geng Ultra ni, termasuk Vivo S300 Ultra. S26 Ultra dia tak ikut bersaing lah. Tapi dia all rounder phone lah, berbeza sikit kat situ. And next, apa kelemahan daripada S300 Ultra ni? Apalagi part video kan, low light. Jadi kalau korang perasan, low light dia agak kurang sikit dekat sini. Korang boleh nampak noise tu bila korang record secara low light. Dan aku harap kalau pun ada X400 kan, ataupun X500, kabarnya X500, yang versi paling tinggi sama ada dinamakan Ultra ataupun Pro Max, harapnya dia lebih perform dekat low light. Kurangkan noise dekat footage yang kita dah record secara optical, iaitu macam phone ni 85mm. Untuk spek-spek lain korang boleh google sendiri. Kat video ni aku just nak share exciting aku yang menggunakan video daripada Vivo X300 Ultra ni. So apa pendapat korang? Cuba komen di bawah, aku nak tahu juga. So thank you for watching. Jumpa next video. Wow, hebat sekali.